Setiap kali kita masuk tahun baru, mesti kita tak lari dari topik azam tahun baru, resolusi tahun baru. Namun, kita juga tak terlepas daripada dengar orang yang ada azam tahun baru je sama seperti azam tahun lepas, tahun lepas, tahun lepas, tahun lepas punya azam dia. Sebab apa? Sebab azam dia sebelum ni tak tercapai pun. Data menunjukkan majoriti orang yang mempunyai azam, mereka semangat kerja azam mereka tu di 7 hari pertama. Tapi ajaibnya, masuk minggu kedua je, hampir 50% daripada mereka tidak buat apa yang mereka targetkan. Dan masuk ke bulan terakhir, 20 hingga 30 hari terakhir, maka kebanyakan daripada mereka, hampir 90% collapse. Mereka dah tinggalkan azam mereka. Wow. So, Assalamualaikum, nama saya Alif. Di video ni kita akan membincangkan macam mana kita nak mencapai azam kita tahun ni tanpa gagal di tahun 2026. Mesti ada yang terfikir, kenapa saya nak buat video tentang azam tahun baru sedangkan sekarang ni dah bulan 3. In fact, masa saya rekod benda ni pun, sekarang dah 24 hari bulan Mac. Dah 3 bulan dah sejak tahun baru 2026. Tapi bagi saya, benda ni masih lagi boleh diperkatakan sebab azam ni bukannya berlaku pada bulan Januari saja, tapi kita nak fokus sampai Disember kan. So, saya masukkan topik ni lagipun kita masih lagi di ambang tahun baru sebenarnya. Macam yang saya kongsikan dekat awal tadi, ramai orang yang ulang balik azam mereka sebab apa? Sebab mereka masih belum capai lagi. So, mereka bawa azam mereka yang tahun lepas punya azam tu masuk ke tahun baru untuk capai balik target mereka. Dan fun fact, saya adalah sebahagian daripada mereka. Saya kat bilik saya sejak buat poster lagi tentang resolusi tahun 2025. Okay, jom kita baca. Nama projek dia, Projek Madani. Apa? Saya dah macam Anwar Ibrahim. Projek Madani apa? Fokus utama dia, badan ideal. Saya nak capai bentuk badan fit macam Yuji Itadori. And then kemampuan selling. Sebab ni saya belajar untuk menjualkan. And then mungkin Quran. Saya hafaz Quran. So saya nak ulang Quran. Minimum 10 juz saya lancar. Maxing. Mental, skill, penampilan semuanya level max. Duit simpanan pun ada. Tabungan tetap, emergency fund pun ada. So ni target saya tahun lepas punya. Dan fun fact lagi, 5-5 yang ada kat sini, saya tak capai pun. Jadi sebenarnya video ni saya tujukan sebenarnya untuk diri saya sendiri. Dan kalau ada korang yang tengok ni dapat manfaat daripada video ni, Alhamdulillah, pahala untuk saya. So masuk balik topik, saya lihat apa yang buatkan saya start dengan azam yang sama setiap tahun adalah saya terlalu fokus pada konsep. Ya, macam saya kata, saya terlalu fokus pada konsep. Outcome, dia punya hasil, saya terlalu impi-impikan. Tapi sistem untuk capai dia, saya tak ada. So, apa tu sistem? Okay, saya bagi contoh. Apa tu sistem? Dia kata ada orang, dia punya azam tahun baru dia nak dapatkan badan yang fit, badan yang sihat. So, baguslah ada azam macam tu kan. Ada target yang macam tu. Cuma itu just konsep, just dia punya outcome, dia punya hasil. Macam mana kita nak dapatkan target tu, macam mana kita nak capai dia punya hasil tu. So, nama dia sistem. So, sistem ni adalah sesuatu yang kita kena masukkan dalam rutin harian kita untuk capai tujuan kita. Okey, saya jelaskan balik. Contoh kalau kita ada nak buat badan yang ideal, azam kita kan. So, itu konsep. And then, macam mana kita nak capai? Kita kena masukkan aktiviti. Contoh, dalam sehari, minimum kita kena buat 30 minit workout. And then, dalam sehari kita kena cari masa minimum 10 minit atau 1 jam kita belajar tentang pemakanan, kita belajar tentang diet. Untuk apa? Untuk kita masukkan dia dalam rutin kita, jadikan dia sebagai habit kita. So, that's the system. Jadi benda ni adalah benda yang baru saya belajar dan saya dah kongsi kat korang lah. Macam saya kata tadi, azam itu adalah konsep, itu adalah matlamat, itu adalah destination. Manakala sistem, dia adalah seperti enjin untuk menggerakkan kita capai kita punya destination, azam kita tu. Jadi penting sistem ni, dia boleh jadi struktur kita untuk paksa kita bergerak walaupun kita dalam keadaan tak ada mood. Walaupun kita dalam keadaan tak nampak hasil sampai kita rasa bosan dengan kita punya tujuan tu. Tapi kita tetap bergerak sebab apa? Sebab kita dah ada enjin yang akan sampaikan kita ke destination. Itulah sistem. Azam, goal,
konsep destination tu kita hanya hadap sekali je bila kita dah capai kan. Manakala sistem ni kita akan hadap setiap hari, kita akan hadap setiap masa. Bila kita letak goal kita letak azam kita sebagai fokus utama, maka kita akan merasai arrival fallacy. So arrival fallacy ni macam mana? Kita punya fikiran, bila aku dah capai target ni, baru aku happy. Sedangkan jika kita letakkan sistem sebagai kita punya fokus, maka kita boleh happy setiap hari. Macam mana kita boleh happy setiap hari kan? So, kita punya sistem kita hadap setiap hari. Kita bangun pagi, contoh macam Azam tadi nak fit badan, kita kena pergi commit juga 30 minit workout tu. So, lepas kita dah commit 30 minit workout tu, so kita rasa macam lega. Kita rasa macam kita dah capai kita punya matlamat kita pada hari itu. So, esoknya kita ulang balik. Kita workout lagi sekali 30 minit. So, kita rasa kita dah capai matlamat kita pada hari itu. So, kita rasa happy. At the same time, kita jalan, fokus on track. Setiap hari kita commit juga. At the same time, kita rasa bahagia. So dia lebih menjaga hati daripada kita terjadi arrival fallacy. Bayangkan kita punya kebahagiaan terletak pada target kita. So kita setiap hari rasa rudum, kita rasa tak bahagia. Sebab apa? Sebab tujuan kita tu adalah kita punya bahagia kita. Bahagia kita kat sini, sedangkan kita kat sini. That's why ramai orang stres. Dan ramai orang tinggalkan azam sebab rasa macam azam yang nak ubah hidup ni sangat susah, sangat menyakitkan. Kita semua suka rasa nak berjaya. Tapi tak ramai yang suka rutin bosan. Yang mana rutin bosan itulah yang sebenarnya kita perlukan untuk capai matlamat kita. Dan sebabnya itulah barah yang mana membuatkan kita tak capai azam kita setiap tahun. Bukan sebab kita malas, bukan sebab kita nolep, bukan sebab kita wibu. Tapi kita tak ada sistem yang paksa kita gerak walaupun kita dalam keadaan tidak mahu gerak. Jadi mulai hari ini, stop bertanya apa aku punya matlamat. Tapi start tanya apa yang akan aku buat hari ini. Sebab pada akhirnya bukanlah azam yang akan ubah hidup kita. Tapi apa yang kita buat setiap hari, itulah yang akan ubah hidup kita. So, kesimpulannya guys, saya nak korang tahu bahawa kita sebenarnya lebih hebat daripada apa yang kita bayangkan. Lupakan azam-azam yang belakang. Mari kita fokus untuk become a better person every day. So, jadikan azam tu sebagai kita punya destination saja. Jadi guys, doakan saya juga. Sebab tahun ni pun saya ada azam, yang mana azam ni dia berlainan daripada azam template saya sebelum ni. Tahun ni saya nak become more productive. So, itu more productive adalah big picture dia. Manakala sistem dia, saya kena cari cara. So, jadi itu saja daripada saya. Jika video ini bermanfaat, boleh bagi perspektif baru untuk korang. So, jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan jejak korang di ruang komen. InsyaAllah saya akan baca, kita boleh jadikan tempat berdiskusi. InsyaAllah, tunggu video saya seterusnya. Kita akan berjumpa di video yang lain, di hari yang lain, dan di konten yang lain insyaAllah. Okay, Assalamualaikum.